Kenapa wanita cepat penat? Dah tidur cukup tapi still penat. Akak-akak ada masalah tak? Bangun pagi lepas tidur 6 hingga 8 jam tapi badan rasa berat dan sakit-sakit. Otak slow. Kenapa ya? Abang-abang kena kenali juga sebab-sebab berikut ni. Jika sayang dan nak bantu isteri atau ibu korang. Sebab yang pertama, hormon tak seimbang. Ramai wanita tak sedar kepenatan tu datang dari hormon yang tak stabil, terutamanya kortisol dan thyroid. Kalau stres tak terkawal atau haid tak stabil, badan memang mudah letih walaupun cukup tidur. Sebab yang kedua, kekurangan nutrien penting. Kekurangan zat besi, magnesium atau vitamin B12 boleh buat badan rasa lemau sepanjang hari. Kalau selalu pening, lesu atau jantung berdebar, mungkin mineral tak cukup. Sebab yang ketiga, pemakanan tinggi gula dan karbon ringkas. Sarapan roti putih dan minum manis, gula naik mendadak. Lepas tu jatuh menjunam. Selepas aktiviti kemas rumah dan kerja anak. Hasilnya, letih, moody, craving. Cuba pilih protein dan lemak sihat waktu pagi. Boleh Google, okey? Contohnya, salad avocado bersama telur rebus dan minyak zaitun. Ataupun telur rebus mayonis bersama soya. Sebab yang keempat, kurang cahaya matahari dan pergerakan. Duduk indoor je. Kurang gerak, badan tak reset jam dalaman. Cuba jalan pagi 10 minit. Keliling rumah jika tiada taman untuk dimanfaatkan. Bantu boost tenaga dan betulkan ritma tidur. Nak natural solusinya? Makan real food. Sayur, protein, lemak sihat. Kurangkan gula tersembunyi. Cuba tidur ikut jam tetap. Tambah suplemen jika perlu. Tapi pastikan kenal punca dulu. Dengar tubuh, bukan sekadar jam tidur. Kalau rasa letih berpanjangan, mungkin bukan sebab tidur tak cukup. Tapi tubuh tengah minta perhatian dari dalam. Follow Kak Ros untuk tips kesihatan wanita secara holistik dan semula jadi. Like dan share info ni pada kawan-kawan yang juga ada masalah yang sama. Klik link kat bio jika korang nak Kak Ros bantu, okey? Semoga korang jumpa solusi yang dicari. Assalamualaikum.